Tak semua orang sanggup pentingkan diri untuk buat satu benda ni. Tapi kalau anda berani buat satu benda ni, itu sebenarnya tanda pengurusan stres anda baik. Dan itu asas kepada mental yang sihat. Sejak itu, bila anda sedar yang anda penat, jangan peduli orang lain. Rehat dulu. Sebab bila anda penat, tenaga anda rendah. Mitokondria kilang tenaga dalam sel tu diperlukan masa untuk pulih. Bila tenaga jatuh, sumber tenaga otak pun tak cukup. Apa yang berlaku? Cognitive flexibility menurun. Otak jadi susah nak ubah sudut pandang, perspektif yang sempit. Cognitive reappraisal anda merosot. Kan benda kecil pun anda rasa besar. Emosi mudah meletup. Critical thinking, jangan haraplah. Dan akhirnya anda mudah salah faham. Mood tak okey, mudah terasa, fikiran tak tajam, dan keputusan yang dibuat bukan pada tahap optimal. Sebab tu rehat ni strategi untuk mental kekal kuat dan otak berfungsi dengan optimal.